Wajib haji pun ada 6. Wajib haji, what is the meaning of wajib haji? Wajib haji, yeah, compulsory, you must do. Nama pun wajib, you must do, whatever you must do. Wajib haji, pekerjaan yang mesti wajib dilakukan. Tetapi jika, ada tetapinya, tetapi jika tidak dilakukan, hajinya tetap sah, whatever katanya. Wah, kat Mekah nak speaking je. Saya tidak mahu bermabit di Muzdalifah. Tak mahu bermabit di Muzdalifah. Kenapa tuan tidak mahu bermabit di Muzdalifah? Suka hati ai. Tuan kena dam. Berapa damnya sekor kambing? Berapa harga sekor kambing? 700 rial. 1000 rial, 300 rial, keep the change. Sah tak haji dia? Sah tak haji dia? Haji sah tapi berdosa tak? Berdosa. Haji sah, valid. Sah haji dia, acceptable. Sah, valid. Tapi dia berdosa. Atau dia tak nak bayar dah. Dah lah tak mau babit di Muzdalifah. Dia ni kedekut, bakhil, take the masin. Tangkai dia ring. Tuan kena dam. Apa dam? Satu sen pun, ngasih bayar Ustaz Syamuddin, satu sen pun saya tak mau bayar. Wah, macam mana? Macam mana tu? Dah lah tak nak mabit di Muzdalifah. Kemudian tak nak bayar dam. Sah tak haji dia? Sah tak haji dia? Dia tidak mahu bermabit di Muzdalifah. Kemudian dalam masa yang sama, dia tak mau bayar dam. Satu sen pun dia cakap. Dengar sini Ustaz ya, dengar sini. Dengar sini, satu sen pun saya tak nak bayar. So macam mana? Sah tak haji dia? Haji tetap sah, tapi dosa dia berganda-ganda. Pertama, dosa kerana tidak mahu bermabit. Yang kedua, dosa dia tidak mahu bayar dam. Jadi, kalau dia meninggal besok, sebelum harta ni difaraidkan, asingkan dulu dam yang belum bayar ni. Faham? Itu hutang. Maknanya, wajib haji mesti buat. Jika ia tidak dilakukan, hajinya tetap sah. Dan berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja. Dengan sengaja. Tanpa sebab yang dia harus oleh syarak. Dan dikenakan dam menurut syarat-syaratnya. Tapi dia tidak bermabit di Muzdalifah sebab apa? Sebab sakit. Bukan sengaja tak mau mabit. Habis saja wukuf di Arafah, petugas tabung haji panggil tu untuk naik bas pergi ke Muzdalifah, dia tumbang. Heat stroke. Dia kena heat stroke. Dia tumbang. Lalu dia dibawa pergi ke hospital di Aziziyah Mekah. Maknanya dia tak bermabit di Muzdalifah. Sebelum dia tumbang, sempat pula dia pesan pada isteri dia, temankan abang Milah, iringi abang ke hospital, katanya. Jadi Milah ni, oleh kerana suami dah pesan temankan dia ke hospital, Milah pun tidak dikenakan dam sebab menemani suami yang sakit. Faham tak ni? Ada sebab. Sebab dia menemani suami yang sakit. Pengurus maktab yang bawa pesakit ni pergi ke hospital pun dia dikecualikan bermabit di Muzdalifah. Pemandu ambulan. Kalau tak ada pemandu, siapa pula nak bawa pergi ke hospital? Pemandu pun penting ni, penting. Dia tak boleh berkeras. Aku pun nak bermabit. Tak. Awak dikecualikan bermabit. Sebab awak bawa pesakit. Doktor. Penting tak doktor? Penting tak? Takkan doktor kata, pedulilah aku nak bermabit, katanya. Kau sakit, siapa suruh kau sakit, katanya. Macam mana? Doktor. Doktor penting kan. Nak merawat pesakit. Dia pun dikecualikan bermabit di Muzdalifah. Nurse yang menjaga memantau, dikecualikan bermabit di Muzdalifah. Boleh faham tak ni? Bila satu orang sakit, maka berkait-kait. Semua yang ada kaitan tu semua dikecualikan bermabit di Muzdalifah.
tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Boleh faham? So, wajib haji ni boleh faham tak? Wajib haji mesti buat. Kena buat. Kalau tak buat, haji tetap sah. Haji tetap sah. Tetapi dikenakan dam menurut syarat-syaratnya dan berdosa jika meninggalkannya dengan sengaja.